guys, so sekarang kita ada lagi dekat Melaka untuk hari raya kelima ni. Kita on the way nak balik Kelang. Tapi sebelum tu kita nak makan dulu tengah hari dekat sini. Tada! Kita nak try asam pedas 02 Abang Dan. Abang Dan ke Abang Dan ke aku tak tahu. Tapi kita nak try makan kat sini. Jom! Jom! Ya ni, budak dua ni. Yang sana tu redor je. Banyak. Aina suap menunjukkan kasih sayang, tengok. Dia kacau orang. Satu 87. 187. Dengan budak nak. Okay, dah siap makan. Alhamdulillah. Okay, komen. Okay, dia pun dari segi rasa Alhamdulillah boleh tahan, sedap, ada rasa. Okay, dari segi harga pun boleh tahan murah. Kita orang makan untuk 8 orang. Okay, 8 orang. Ikan jenaha asam pedas 4 keping isi 1 kepala. Lepas tu dengan air. Nasi 8 orang. Nasi 7 orang. Okay, semua dalam lebih kurang RM187. Murah. Okay, kenapa aku kata murah? Sebab aku pernah makan sebelum kat tempat lain. Ikan jenahat tak sampai 4 keping pun isi. Tak ada kepala pun. Tak ada kot rasanya masa tu. Dah 160 lebih, 170. So yang ni consider harga dia boleh tahan. Harga dia not bad. Harga dia tak mahal sangat, tak murah sangat. Okay, so korang jangan lupa, siapa yang datang Melaka boleh try dekat sini. Tu asam pedas Melaka 02 Abang Dan. Dia berhadapan dengan Kilang Mami. Okay, so guys, yang mana nak cari tempat makan asam pedas kat Melaka boleh datang sini. Okay, bye.